semua, dalam video kali ini saya nak cerita tentang 5 mitos paling biasa mengenai panel solar. Mitos yang selalu buat orang takut, ragu-ragu atau rasa solar ni tak sesuai untuk mereka. Jadi, kalau korang pernah dengar benda-benda pelik pasal solar, stay tune sebab banyak yang sebenarnya tak betul. Ramai orang percaya bahawa panel solar tak berfungsi bila cuaca mendung. Ini antara salah faham yang paling besar. Sebenarnya, panel solar masih boleh menghasilkan tenaga walaupun langit mendung ataupun hujan. Cuma, hasilnya berkurang sedikit sebab kurang cahaya matahari. Negara-negara yang selalu mendung seperti Jepun dan juga UK pun masih gunakan solar secara besar-besaran. Maksudnya, selagi ada cahaya, panel tetap bekerja. Mitos kedua pula, ramai anggap solar ni mahal dan tak berbaloi. Memang dulu kos pemasangan agak tinggi, tapi teknologi sekarang jauh lagi murah, lebih cekap dan tahan lama. Dengan adanya skim seperti NEM yang diperkenalkan TNB, lebihan tenaga yang kita hasilkan oleh offset bil elektrik. Ramai pengguna sekarang berjaya kurangkan bil sehingga 70 hingga 90% setiap bulan. Jadi, kalau tengok jangka masa panjang, sebenarnya solar jauh lebih jimat daripada bergantung sepenuhnya pada grid. Mitos seterusnya ialah kononnya solar perlukan penjagaan yang rumit. Ramai fikir kena cuci panel pada setiap minggu, takut karat, takut rosak. Hakikatnya, panel solar antara sistem yang paling rendah maintenance. Selalunya memadai cuci setahun sekali atau 2 kali untuk buang habuk dan juga daun. Tak ada bahagian yang bergerak yang boleh haus, jadi risiko rosak pun sangat rendah. Ada juga yang percaya panel solar cepat rosak. Panel moden sebenarnya sangat tahan lasak, dibuat untuk bertahan dalam panas terik, hujan lebat, angin kuat dan juga bahaya UV. Kebanyakan panel datang dengan waranti 25 tahun dan banyak yang masih berfungsi lebih lama daripada itu. Jadi tak betul bila orang kata solar cepat rosak atau kena tukar selalu. Akhir sekali, ada mitos kata solar katanya untuk rumah besar atau bangunan komersial. Padahal sistem solar sekarang boleh dipasang untuk pelbagai jenis kediaman. Rumah teras, kampung, semi-D, malah premis kecil. Kapasiti boleh ikut penggunaan dan bajet masing-masing. Jadi, ia bukan lagi sesuatu yang eksklusif untuk orang kaya atau syarikat besar. Kesimpulannya, banyak sangat mitos pasal panel solar yang buat korang salah faham. Bila kita tahu fakta sebenar, barulah kita boleh buat keputusan yang betul. Sama ada untuk jimatkan bil elektrik, kurangkan penggunaan tenaga konvensional atau tingkatkan nilai rumah.